Siapa yang pandai menulis, dia kena ajar anak-anak orang Islam menulis. Ketika zaman Nabi SAW sendiri, Nabi pernah masa peperangan, Nabi SAW pernah berbincang ataupun bermusyarat untuk apa yang nak dilakukan dengan tawanan-tawanan perang. Selepas habis daripada perang, Nabi berbincang dengan sahabat-sahabat apa yang nak dilakukan dengan tawanan-tawanan perang. Kalau kita fikir, bukankah Nabi ni ada wahyu? Tidak semestinya semua peristiwa setiap kali berlaku apa, Nabi akan dapat wahyu. Tidak semestinya. Jadi, selepas daripada peperangan tu, Nabi berbincang. Allah SWT pun nakkan kita belajar daripada sunnah Nabi SAW ni, iaitu berbincang. Kita berbincang. Sahabat-sahabat pun bincang. Ada yang kata kita bunuh semua tawanan ni. Ada yang kata tak payah bunuh. Kita, yang mana tawanan-tawanan yang ada duit, kita minta dibayar. Dibayarlah, kita dapat duit. Yang mana tawanan-tawanan yang pandai, kita minta diajar anak-anak orang Islam supaya anak-anak orang Islam jadi pandai. Jadi kita taklah kita rugi, dahlah kita jaga dia masa dia dalam tawanan ni, kita bagi makan kan, kita jaga tempat tinggal, kena ada orang yang pengawal. Tiba-tiba kita bunuh je, habis macam tu. Jadi tak payahlah bunuh. Jadi bila Nabi cenderung kepada pendapat tu, dan dilaksanakanlah amalan keputusan tu dilaksanakanlah. Jadi siapa-siapa yang ada duit, dia tebus. Bayar berapa-berapa untuk dibebaskan. Siapa yang tak ada duit, dia pandai membaca, contohnya dia kena ajar membaca. Siapa yang pandai menulis, dia kena ajar anak-anak orang Islam menulis. Sampailah orang Islam tu pandai membaca menulis, barulah dia dibebaskan. Dan macam itulah Nabi tunggu. Sampailah ada contohnya tawanan tu dia tak ada duit, tunggu sampai keluarga dia ke siapa-siapa ke yang ada duit bayar. Macam itulah. Dan Nabi cenderung kepada pendapat tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi SAW dalam Al-Quran sendiri.